Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini di kesempatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersiaran dalam bicara kemenjadian pelajar Sekolah Menengah Islam Al-Amin Kemaman, yang mana hari ini kita cukup bertuah kerana dikunjungi pelajar yang bagi saya bukan sahaja mencatatkan kejayaan di dalam bidang akademik, namun menjadi contoh kepada pelajar-pelajar dalam bidang-bidang tarbiyah sudah semestinya mahupun bidang-bidang core curriculum. Dan di sebelah kanan saya ini adalah saudara Ammar Muhammad bin Harun yang merupakan pelajar straight A's SPM 2025. Okay, apa khabar, Ma? Alhamdulillah, Ana sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi pelajar di sebelah saya ini, saudara Ammar, bukan sahaja kita lihat mencapai kejayaan yang hebat dalam SPM baru-baru ini, namun apa yang telah dinukilkan oleh beliau sebenarnya telah membuktikan bahawa pelajar-pelajar di Ikram Musleh ini secara umumnya dan di SMI Al-Amin Kemaman secara spesifiknya sebenarnya mampu untuk berdaya saing, mampu untuk menoktahkan jati diri yang hebat sekaligus melahirkan seorang pelajar yang boleh menjadi contoh dan bermanfaat kepada masyarakat luar, insya-Allah. Jadi Ammar, sebelum kita memulakan sesi bicara kita dengan lebih mendalam, mungkin sedikit sebanyak boleh ceritakan sedikit, perkenalkan sedikit diri Ammar kepada penonton, insya-Allah. Sihat. Ana syak yang simple ya. Boleh? Nama ana Ammar Muhammad bin Harun. Pelajar Al-Amin Kemaman since darjah 1 itu 2015 sampailah habis darjah 6 2020. Dan masuk pula Al-Amin Kemaman, SMI Al-Amin Kemaman pada tahun 2021 sehinggalah habis SPM tahun 2025. Kalau boleh Ana cerita, Ana anak keempat dari 4 orang adik-beradik dan kesemua adik-beradik Ana adalah bekas pelajar Al-Amin Kemaman. Alhamdulillah, SPM hari itu berjaya mendapat Alhamdulillah. straight A berkat daripada doa ibu bapa, doa guru-guru dan rakan-rakan. Okey, terima kasih. Insya-Allah. Jadi kalau kita lihat, Ammar adalah, kita katakan 100% lah produk daripada Al-Amin Kemaman. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 bersekolah di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kemaman, sambung semula tingkatan 1 sampailah bergelar alumni SMI Al-Amin Kemaman. Jadi seterusnya, Ammar, memandangkan Ammar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 berada di institusi Ikram Musleh ini, sudah semestinya sudah melalui pelbagai program-program tarbiyah dengan ADK-nya, dengan usrahnya, dengan nadwahnya, idaduat, dan yang terakhir adalah LKD yang berlangsung di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini, adakah program-program tarbiyah yang diikuti oleh Ammar ini membentuk jati diri Ammar yang lebih baik, dan apa yang Ammar Muhammad sendiri nampak program-program ini membentuk jati diri Ammar? Dan walaupun dengan kesibukan menyertai pelbagai program-program ini, adakah pengurusan masa itu sangat penting supaya dapat seimbangkan antara komitmen dengan belajar dan juga komitmen Ammar dalam program-program tarbiyah? Boleh kalau nak jawab soalan yang kedua dulu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk bahagi masa, sejujurnya dengan aktiviti yang padat tu, untuk gabungan lagi waktu study kita, sejujurnya memang akan rasa tertekan sikit lah. Istilah tertekan sebab macam mana kita nak bahagikan masa tu kan. Tapi Ana berpegang pada konsep the diamonds made under the pressure. Maksudnya untuk dapatkan satu hasil yang manis tu, kita akan lalui banyak halangan lah. Dan untuk soalan pertama tu, adakah ia membina jati diri? Sudah semestinya lah ia. Sebab
aktiviti-aktiviti macam nadua, idat doa dan sebagainya, usrah, KRS, dalam aktiviti-aktiviti itulah yang akan membentuk jati diri kita. Contoh KRS, dia didik macam mana kita nak disiplin dengan masa kita. So dalam tu kita boleh belajar macam mana kita nak bahagikan masa, bahagikan masa kita untuk perkara yang penting dan lebih penting. Kita kena pandai lah prioritize the priority. Dan untuk contoh lah. Dan ana yakin aktiviti-aktiviti di Al-Amin Kumaman ni, di Ikram Muslim, khususnya di Al-Amin Kumaman, dia banyak membentuk jati diri kita untuk lebih kepada berakhlak mulia. Ana ada bagi satu program dengan Sekolah 2 yang bukan rangkaian Muslim. Boleh sebut nama? Okay, program MFLS. Ana jumpa dengan rakan-rakan anak kat sana yang sangat hebat dalam berkepimpinan. Tapi ana sedikit culture shock dengan cara diorang bergaul, cara macam mana diorang berjumpa dengan rakan-rakan. Start daripada aktiviti tu, ana sedar yang Al-Amin Kumaman ni, Ikram Muslim ni, dia bukan sekadar mendidik, tetapi sesuai dengan moto Al-Amin Kumaman itu sendiri, iaitu berakhlak mulia, berkepimpinan. Al-Amin bukan sekadar melatih pelajar untuk menjadi berkepimpinan, tapi dia ajar untuk kita macam mana nak jadi lebih berakhlak mulia dan bermanfaat kepada umat. Jawapan yang sangat menarik. Kerana apa? Kerana ianya adalah bertepatan dengan moto dan juga visi sekolah kita. Dalam usaha nak melahirkan yang pertama, sudah semestinya kita nak melahirkan pelajar yang berakhlak mulia. Yang mana inilah nilai terbesar seorang Muslim, yang mana bila adanya satu sifat akhlak yang mulia ini, insya-Allah kita boleh survive bila kita di mana sahaja yang berada. Berkepimpinan sudah semestinya. Untuk kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang berkepimpinan ini, banyak program-program, proses-proses yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar Ikram Muslim ini dan yang juga berilmu. Kerana kita tahu kesan ilmu kepada seorang itu sangatlah besar, kerana menuntut ilmu itu tidak pernah berhenti. Hanyalah yang lahat sahaja yang memisahkan. Jadi apa yang dijawabkan oleh Ammar sebentar tadi, sudah semestinya itulah harapan kami di dalam institusi Ikram Muslim untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia dan juga berkepimpinan, insya-Allah. Dan yang terakhir, Ammar, harapan Ammar kepada mereka yang masih lagi berada di dalam institusi Ikram Muslim ini sebagai pelajar, dan mungkin Ammar boleh katakan kenapa Ammar tidak menyesal berada di dalam Ikram Muslim ini. Okay. Kalau boleh nak tambah sikit. Boleh? Sejujurnya, waktu Ana habis Darjah 6, Ana nak ikut kawan-kawan Ana untuk masuk sekolah-sekolah lain. Tapi Ana tanya mak Ana, kenapa kena ada kat Al-Amin? Tapi mak Ana cakap, try dulu stay dekat Al-Amin. Ana masih tertanya-tanya soalan itu sehinggalah Ana tingkatan 3, Ana nampak kawan-kawan Ana keluar lagi ke sekolah-sekolah lain. Dan Ana fikir, kalau lah Ana sekolah lain, mungkin grade Ana boleh lagi solid, lagi comel macam kawan-kawan Ana dekat sekolah lain pula. Tapi bila penghujung form 4, bila dah habis sekolah semua, Ana dah dapat jawapan yang Al-Amin ni bukan sekadar mendidik dalam exam, tapi ia membina dan mentarbiah. Maksudnya tak rugi lah untuk kita berada di Al-Amin Kumaman. Macam yang cakap tadi, dia mentarbiah, dia jadikan kita pelajar yang lebih soleh, lebih muslim. Dan Ana yakin dekat sekolah-sekolah lain takkan dapat suasana bi'ah-bi'ah di Al-Amin. Budaya KK, jazakallah khairan kathiran, budaya memberi salam kepada guru-guru, solat berjamaah dan sebagainya. Ana yakin sekolah lain kurang daripada segi itu. Dan macam mana untuk dapat straight A tu bukan hanya di sekolah lain, Al-Amin Kumaman pun boleh dapat. Itu adalah usaha dan doa daripada guru. So untuk rugi ke tak? Macam mana? Menyesal ke tak berada di Al-Amin Kumaman? Jawapannya tidak menyesal, dan Ana berbangga. Kalau boleh Ana ceritakan kepada dunia, Ana bangga untuk berada di Al-Amin Kumaman.
mungkin awal-awal kita nampak macam terseksa kan, kena join aktiviti, tapi ianya tanpa kita sedar ia membantu kita untuk membina, untuk melanjutkan kita di universiti nanti. Jadi kejayaan dalam akademik mungkin kita boleh capai di mana-mana sekolah yang ada. Namun nilai tarbiyah itulah yang menjadi added value kepada pelajar-pelajar Ikram Muslih ini, supaya bila mereka keluar daripada institusi ini, mereka berada di lapangan yang lebih besar. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka peroleh sepanjang proses tarbiyah ini dapat dimanfaatkan dan disampaikan manfaat itu kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi selesai soalan sebentar tadi, maka kita berada di penghujung bicara kita. Terima kasih kepada saudara Ammar kerana sudi meluangkan masa berkongsikan pengalaman, tips yang bagi saya cukup baik untuk kita buktikan, untuk kita jadikan kisah-kisah ini sebagai satu medan. Nak membuktikan lagi bahawa apa yang dihasratkan oleh Ikram Muslih ini boleh dicapai, dan meyakinkan lagi ramai pihak sebenarnya bahawa institusi Ikram Muslih ini mampu menjadi satu organisasi ataupun satu institusi yang dapat melahirkan pelajar yang saling lengkap ilmu, akhlak dan insya-Allah kepimpinan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ammar, terima kasih juga kepada yang menonton. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bicara-bicara yang akan dirancangkan selepas ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.